Oh, hujan lebat pagi ni. Tu tengok apa ni. Tengah nak telok lah. Tu apa? BPR. Alhamdulillah. Dah makan. So kita tengok semalam kita dah ubah ni. Tu yang tunggu tu kita nak buat tiang lampu. Kita dah ubah satu tunggu kayu nak buat working table. So nanti kita belah ni. Ini kita belah. So kita dah pasang dah kat situ. InsyaAllah nanti kita akan belah sikit lagi kayu ni, dan baru kita start pasang kat situ working table. Berat juga nak angkat tu. Kayu ni kalau kena air merah cantik. Tu dia. Dah start pasang. So biar pergi dia naik rumput dululah. Sekarang dia ni baru lagi kan. So dia licin lagi ni. Licin lagi. So nanti kita akan paras ni. Kita akan tanggam. So kita start pasang. Sedap lah ni. Memang cantik lah ni tempat pijak ni. Tempat pijak. Nanti kita ada gantung ni satu. Ni. Yang orang panggil kepala balik bayar. Balai gajah. So nanti kita akan pasang kat situ. Atas dia. Nantilah siap kita potong nanti tengok. Alhamdulillah. Ni tak start masuk lagi. Kayu semua dah pacak habis lah. Tinggal nak masuk tempat pesong ni. Nak blok untuk masuk. Dia boleh telok kat situ lah. Bisa start lah. Ni tengah aktif lah, agresif lah. Dah makan dah kecil. Dah, jom lepas. Keluar. Dia nak makan baru boleh beri dia keluar. Keluar. Cepat. Dia nak keluar tadi lagi. Saja kurung dia dulu, bagi dia makan dulu. Kalau tidak nanti gangguan ni, geng-geng yang besar ni. Geng yang besar ni. Hello. Kau nak makan tak? Ni anak incubator, anak Rhode Island. Cross ni dengan Isa Brown. Dah masuk makan. Makan lu. Kita tutup. Kalau tak tutup nanti masalah. Geng-geng besar sampai nanti jam. Ni brooder dia pun ada saja. Dia makan ajak-ajak turun kat bawah lah. Dia makan kenyang lah tu. Oh, galak, agresif lain macam. Tu. Island ni. Lepas ni kita dah pesong lah. Kita rasing ni hari tu tak boleh pesong lagi. Biar dia bercampur dulu lah sebab dia muda lagi. So ni dia baru start telok dalam berapa minggu. Seminggu. Baru seminggu. Nanti kita dah start asing lah. Start asing untuk jadikan bakar pure. Alright. Hujan.